Ni kita bersama lagi dengan Z250. Nak pergi kerja ni. Dah lambat. 9.30 9.29 jam aku. By the way, motor ni dah 10,000 dah servis 3 kali. Okay, lepas ni kita dah boleh upgrade lah yang lain-lain tu. Exhaust, air filter, spark plug. Sekarang ni semua standard je, cuma baru buang echo lah. Yang lain tu aksesori sikit-sikit lah. Dari segi performance semua standard lah. Tak ada upgrade apa-apa. Sebab saya ni setia orang je. Susah lah nak. Tapi tengok lah, dah 10,000 ni kan. Nanti kita riki-riki sikit lah barang-barang lain kan, yang nak upgrade. Macam exhaust je. Tengah cari ke exhaust yang bila kita tukar kan, performance tak drop, top tak hilang kan. Tahu lah ada ke tak. Sebab ada orang cakap bila tukar exhaust top hilang lah. So tak buat research je, nanti kita tengok lah macam mana. Kalau orang yang tengok video ni, kalau ada ini suggestion kan, yang exhaust yang best-best lah untuk Z250 kan, yang bunyi dia bassy tapi performance tak drop. Cuba komen-komen lah dekat bawah tu. Sebab tak nak lah bila tukar exhaust kan, performance drop kan. Aduh, bunyi sedap tapi performance drop. Brother, signal lah tukar lorong. Jam lah ini guys. NKBE jam. Lori pun dah start masuk. Lambat lah. Rapat lah. Ya, cuti sekolah dah habis. So trafik pun kembali kepada asal lah. Tengah pun masih jam ni. Tak tahu lah dia orang ni masuk office ke apa. Kita yang motor boleh lah sampai 10 ke 10 kan. Dia orang kalau sekarang kat atas jalan lagi agak-agak pukul berapa dia masuk office.
Menjelah-menjelah je lah. Laju pun tak berani. Lepas tu lori pun dah start masuk. So dia punya jarak perhelatan tu terhad. Macam orang kereta depan lori lah tukar lorong ke, dia tak nampak kan. So kita bawa 80, 60. Kalau dalam jam ni lah, kalau KBE ni aku suka kat depan aku tu ada motor lah, 2-3 motor. So kita gerak dalam satu group. So dia punya risiko tu kurang sikit. Kelajuan memang kurang lah kalau 2-3 motor 4 kan, dalam satu group kan. And then kereta pun lebih alert lah sebab big group kan. Kita ada abang skuter kan depan ni. Abang Vespa. Sorry, abang Vespa. Iyo. Lenggok-lenggok je abang ni. Alamak kak. Selu sangat ni. Bang, potong ni bang. Cantik bang. Oh, bahaya. Thank you. Mari. Alah. Lambat sikit lah. Drop gear lu. Takut overshoot lah kat sini. Suzuki 150 250 150 satu Faizal lah. Alright lah guys, video ini sampai sini dulu. Jumpa lagi dalam next video. Right, safe. Assalamualaikum.